Itu semua kan? Fazlina Azmi. Kadang sampai benda ni Syed Azmi. Lepas benda lain. Keren. Ni ada banyak awak try lah ni. No, not yet. I'm in London. But Cantik nak keluar kan? But Samantha sent me the agreement. I just wanted to check with you whether have you gone through the agreement with Samantha, everything? Okay. Lembut. Tekan gitu je. Tengah gitu je. Okay. Itu you nak join, I don't care. But whatever it is inside, it's no such thing Sama. as for our money into my account. Tak. Boleh. Okay, that's fine. Balik rasa. Excuse baru. Dok ke Jepun. Ni apa? Buat Jepun. Oi, Jepun nak bawa. Ada. Ya ke? Tak ada stok lah. Ni apa lah? Sambal udang tumis. This is sama daging. Kan tak lari. Tapi tu dah berituk tau adik. Tapi rasa dia masih lagi macam masak gitu. Bang cepat sikit hang pun. Ha. Nasi lemak lah kata kita. Besok Sheila. Paru goreng. Masuk balik. Okey. Tadi mana kat belakang tu? Nanti dia masuk itu. Ya. Gila rasanya pula. Babe, Rasa dah sebelum ni. yang rasa ni. Tadi abang, your husband say it's nice. Tak macam retort. Dah. Pedas okey kan? Dah okey. Dia di antara di tengah-tengah. Dah. Okey, mana okey. Aduh lah. Tak ada lah kata. Cuba you ras. This is masama. Saya makan kan paru-paru goreng. Sampai kena udang. Tak nasi ke? Ada nasi. Ada nasi sikit. Nasi sikit. Puasa tu kena makan. Bagi DJ. Tapi rasa dulu lembut kan dia kan? Kalau I boleh buat macam ni. Cuma nasi. Sikit je. Pakcik, bakso dulu sebelah ni. Primo. Kita pergi umrah lagi. Abang dia kata, Banyaknya. Tapi tak apa. abang dia kata tak rasa macam retort. Dia tak lulus. Buat mana paru goreng tu? Ada. Tak ada. Nak suruh Hazimi berdiri kat belakang ke pakai t-shirt ni? Ya. Tidur tu kat singkir tu. Ya aku. Berdiri. Orang nak ambil konten ni. Duduk kat singkir. Kau tidak cuci dalam ni. Rambut saya okey ke? Kasih dalam okey. Make up masuk. Make up masuk. 300 semua dalam tu. Ayo. Petai pun nak kena retort dah. Tak kebau udang. Mangkau. Hantar plantin. Lamanya. Masya Allah. Sedap nak mam. Kalau telur rebus sedap ni, no? Oi. Ha? Ni kalau duduk sebulan dekat Mekah tak berasa. Tak, masalah dia masih lagi rasa autentik tangan air tu. Tu yang penting. Padahal nak dapat tu Nak dapat tangan air punya. susah tau nak dapat tangan di zaman. Dengan nak masukkan teknologi retort and bahan-bahan yang boleh tahan selama 2 tahun. Babe,
Cuba buat telur dadar pun sekali. Kita nak buat nasi. Ya. That's bersama tak pedas. Baik dia punya gitu. Ini buka-buka je. Push. Kotak dia jangan nak buka. Sebab dia packing dia lain. Ni barulah makan. Ni cukup blok aja ni. Okey. Dengan hari ni, dengan sambal-sambal. Sampai udang nak masuk kan. Taknya paru goreng. Cus suruh sama telan paru goreng ni. Apa dia rasa? Sama ada butler. Itu nak mana apa tu? Sama. Lupa kan? Dah, rendam semua dah. Ini ada. Perfect. Ini ada sama-sama you kan? Nasi pada air nasi. Dan pada kena air nasi. See my paceri? Mana apa nak cari retot macam ni? Tangan kiri. Kena tangan lah Ni ayak lokal dia apa? Hawaii. Ni, Galeres. Sampai tu main udang. Ya. Tengok. Kau sikit tunjuk apa? Tangan saya dah pula. Sampai tu main udang. Ritot. Keluaran terbaru. Foodry. Mana tak? Sini. Dah. Ya, sama-sama main udang dia.